Nak kita dah dengar kan mungkin you akan berkahwin hujung tahun ni. Betul ke tak? Siapa yang kata di mana saya nak kahwin, awak bagi tahu semua detail, saya datang. Saya duduk je. Tak nak macam tu, kita nak tahulah. Alah, you bagi hint-hint sikit bila. Kalanya saya sendiri pun tak tahu saya bila kahwin. So funny when people say that I'm getting hari tu kata bulan 6. Ini dah yang paling kelakar, siapa yang create ni? And then why semua orang percaya benda ni, confuse-kan orang satu write-up. Orang menulis tanpa interview saya. Dan interview saya tapi dengan set their own mind and they are writing what they think. It's not from what I said tau. Ni saya kesian pada fans, orang luar. Yelah macam awak sendiri tanya saya, saya memang nak kahwin tapi saya tak tahu bila saya kahwin. Kalau saya kahwin, saya kena bagi tahu semua orang. Saya ada 4 abang kat rumah. Nak kena kerat ke apa? Okey, kita tak nak tanya pasal kahwin. Kita nak tanya pasal teman istimewa you. Okey. Confused bila orang tak faham apa maksud kita. Saya bukan kata mengenal hati budi. Memang sampai bila-bila you nak mengenal hati budi tak habis cerita. It's not about that. It's about you nak kenal orang, you nak kawan dengan orang. Takkan you nak jom kita couple, you keluar je seminggu dah couple. Tak ada. Mesti you nak kenal. Sebab saya adalah seorang wanita, seorang perempuan. Saya bukan budak-budak. Jadi, of course saya nak memilih seorang suami yang bertanggungjawab. Bagi saya masa untuk saya betul-betul in love with someone. Jangan baru saya kata, saya baru nak. Yelah, bagi saya peluang untuk kenal. Saya adalah benda kita nak kenal. Tapi terus keluar statement, dia dah mengaku ni. I said, why must you create this? Give me, sebab saya manusia yang tak keluar rumah. Bila saya nak keluar rumah, bila saya nak berkenal dengan orang, bagi saya peluang. Dan jangan create benda yang dah set dekat mind. Tanya pada diri saya. Saya sebab bukan pasal apa. Sampai tahap saya nak kahwin ni dah jadi kelakar bila saya diam. Sebenarnya saya diam, saya tak buat photoshoot dan saya tak bagi statement. Makin menjadi. Macam alai hari tu sampai Rafflesia nak tanya, "Yang kenapa you buat dress tak panggil kita orang?" Bila pula aku buat dress? Itulah dia sedikit sebanyak tentang Fauzia Kaur. Dah jangan buat cerita dah. Nanti kalau nak tahu apa-apa, she will announce herself. Okay, bye.